Video kali ini adalah video permohonan maaf yang aku nak kena buat secara terang-terangan sebabkan hari tu aku ada kutuk aku punya sahabat tentang rumah dan kereta Viva dia. Tapi untuk hari ni aku nak jumpa dia. Aku nak mohon maaf atas kesilapan yang dah lakukan. Aku nak padam video tu pun dah ratusan view. Tapi lah, Lim, aku minta maaf lah Lim. Pasal hari tu aku terkutuk kau pasal rumah kau cantik, besar tapi pakai Viva. Hina sangat ke naik Viva? Bukan masalah hina. Yang ini rumah kau yang ada 26 biji ni dah siap semua sewa dah. Ini pening kepala. Ada 7 rumah lagi kosong. Ada 7 rumah lagi yang kosong. Ini semua ni 26 biji rumah ni, ini semua untuk perempuan kan? Betul. Aku nak tanya kau, yang banyak-banyak 26 biji rumah ni, keselamatan dia okey tak? Apa yang kau dah sediakan kat sini? Keliling memang ada CCTV. Laluan masuk cuma satu je. Keliling semua ada pagar. Kita ada sediakan pemadam api untuk keselamatan tu lah. Rumah banyak-banyak ni, tong sampah ni macam mana nak buang ni tong sampah? Boleh tengok kita letak tong sampah ni untuk setiap rumah. Dekat depan ni, seorang tinggal buang je kat sini, akan ada lori yang akan ambil lah. So kalau duduk dekat kampung-kampung, sampah kena bakar sendiri. Kat sini tak payah pening-pening. Kita siap sediakan satu CCTV untuk pantau orang buang sampah. Jangan sepak-sepak. Kita nak jaga kebersihan kawasan rumah sewa ni. Safety tu. Lagi satu nak tanya kau, kau punya rumah sewa ni dekat mana? Betul-betul depan UTHM. UTHM sana, kita punya rumah sewa sini. Tepi jalan, senang nak akses kat mana-mana. Kalau jalan kaki pergi UTHM, seminit, 2 minit dah boleh sampai. Jadi student boleh sewa sini lah. Memang kita untuk student UTHM. Apa lagi fasiliti yang ada selain daripada tong sampah kau ni? Kat sini kita ada dryer station. Musim hujan sekarang ni, orang tak payah nak pergi berjalan dekat Mayu cari dryer station ke. Kat sini dah ada. Sini komplit lah. Mesin basuh setiap rumah memang kita sediakan. Kat dalam rumah kita bagi TV, peti ais, mesin basuh, tong gas, dapur gas. Kita cuma tak bagi ikan tongkol je. Asal tak bagikan tongkol? Kalau tak semua kita dah sediakan. Habis tu Lim, ni bila baru boleh masuk ni? Kemasukan bulan 7 2026 ada lagi 7 kekosongan. 7 rumah lagi kosong. Satu rumah boleh masuk 8 orang. So Seorang seorang berapa? kos lebih kurang RM137. Sebulan RM137. Betul. Dengan semua kelengkapan yang kita bagi. Wi-Fi pun ada? Wi-Fi ada, Astro Enjoy ada. Api air? Api bayar sendiri ah. Api air bayar sendiri lah. Okey. Okey Alim, terima kasih banyak Alim. Aku minta maaf pasal hari tu Yang buat lagi ah. Jangan bagi Tapi korang jangan lupa nak dapat rumah sewa, inilah tempat dia. Nombor pun aku dah letak kat sini. Jadi korang cari je Encik Alim ni. Ada 7 lagi kosongan untuk intake pada bulan 7 2026. Mana mak ayah yang nak hantar anak dia sekolah dekat UTHM, ni rumah sewa dia. Murah dia RM137 untuk sebulan. Mana lagi nak cari? Kat sini. Dah, aku nak kena gerak dulu. Yang penting marem.